Kau tak payah tengok lagi muka dia. Nah, Takut macam mana? Tadi dia dah tengok dah. Tadi baby tidur. Tadi tengok baby tidur. Ni first time aku dukung. Hi guys, welcome back to my YouTube channel Aish Cak. So episod hari ni agak eksklusif sebab kita nak pergi beli barang baby untuk Ellie dan Fahmi. Tak sangka weh, diorang jadi mak ayah dah. So hari ni Aish nak belikan diorang keperluan baby. So jom teman Aish pergi cari barang baby untuk diorang. Let's go. So sebelum shopping macam biasalah guys, ambil shopping bag dulu, okey? Barulah boleh start shopping. Okay, sekarang ni Aish tak tahu nak ambil yang mana and tak tahu nak beli apa sebab banyak sangat guys pilihan kat sini. And memang rambang mata. And ni kali pertama Aish beli hadiah barang baby untuk kawan sendiri. Tak pernah aku beli barang baby untuk kawan. Ellie lah dengan Fahmi orang pertama kita nak beli barang baby untuk dia orang. And tak sangka dia orang jadi mak ayah dah kan. Boleh ke tu? Ellie jadi mak. Dia je garang macam mana kan. Habislah anak dia kena marah je. Tapi tak apa. Untuk anak Ellie nanti, Aish akan jadi spoil uncle untuk dia. Kalau dia nak apa, kita belikan je. Kalau mak dia tak bagi makan tu, kita bagi je dia makan. Aish kan tak pernah beli barang baby. Ni kali pertama Aish nak beli barang baby. Tak pernah aku beli barang baby. So harap diorang sukalah apa yang Aish beli. Kita random je lah ambil macam botol susu, makanan baby. Lahir-lahir makan, mana boleh makan. Dia kena minum susu Ellie. Tak boleh makan makanan ni nanti pelik. Kenapa? Kenapa gelak? Kenapa kau gelak? Salah cakap ke? Kat. Okey, so kita beli botol susu, beli baju baby. Lepas tu Aish ingat Aish nak beli barang-barang kelengkapan mandian baby. And tengoklah ada anak patung ke apa ke, kita belikan je untuk anak Ellie, okey? Korang tengoklah dekat sini banyak gila pilihan botol susu. Aish tak tahulah brand mana yang okey. Nak ambil brand apa? Apa yang brand yang paling famous dan mahal? Ui, famous dan mahal. Tak nak kalah. Taklah, kita nak pastikan baby Ellie membesar dengan baik. So kalau spend lebih pun tak apa sebab kawan sendiri kan. Takkan nak berkira, betul tak? So Aish rasa mungkin brand Pigeon ke Hosh? Hiosh ke Pigeon? Macam nak sebut perkataan ni? Tapi ni comel. Comel lah korang botol susu dia. Sesuai lah untuk anak Ellie 0 man. And dia pernah menang best of the best. Dia macam ni dalam dia. Ada penutup, ada puting, ada cawan. And ni ada 2. Okey lah kalau rosak satu, boleh pakai yang ni pula. So kita ambil ni yang satu Ni satu, settle. Oh, dia macam ni lah korang. Ni contoh dia. Uish. Ni premium weh. Okey lah, kita ambil warna pink tadi comel kan. Puting tak payahlah kot. Nanti kan kalau dah sekali dah isap puting, takut nanti tak nak berhenti isap puting, faham tak? Aish dengar cerita pada family Aish, dia kata kalau isap puting ni sampai besar, sampai 3-4 tahun, 5 tahun, nanti kalau tumbuh gigi dia boleh jadi jongang. Tak tahulah betul ke tak, tapi adik Aish yang Iman tu pun sampai umur 6 tahun tak berhenti isap puting. Yang sebab tak jongang. Alhamdulillah. So botol susu dah settle satu. Lepas tu nak beli apa cameraman nak beli apa? Nak beli apa ni? Cuba bagi cadangan. Ni tak tahu dah ni. Nak beli pampers kita beli diapers je lah. Ni apa ni? Saya tak pernah beli macam ni. Tapi macam terlalu global lah. Macam terlalu mahal je. Kita ni nak bajet-bajet juga. Ni skincare baby. Kita beli skincare lah untuk baby. Ni apa? Ini baby cream. Untuk apa tapi? Korang tengok ni. Cumi. Tapi cumi. Aish rasa nak ambil ni satu. Comel tak? Comel? Comel macam Fahmi. Comel. Lepas tu ni masukkan tangan baby Betul? Ni satu lah. Ni dapat comel. Tak satu kat sini. Nanti bukan anak dia yang main. Mak bapak diorang yang main. Tahu-tahu malam-malam ni Fahmi main. Tak kat tangan dia. Tapi ni satu set. Terkejut. Sakit jatuh baby ni. Sakit jatuh baby. Baby terkejut tau. Aku nak beli buku untuk anak Ellie. Kesian lahir je dah kena belajar. Pressure betul mak ayahnya pun. Tak payahlah beli awal lagi. Ni untuk umur setahun 2 tahun boleh lah kau add kan. Ni ada bedtime songs. Maksudnya ada lagu lah Twinkle, twinkle little star, Hai
baju kita pun baby lah. Nak tidur juga. Guys, patut tak Ash beli stroller untuk anak Ellie? Tapi Ash risau Fahmi dah beli stroller. Patut tak kita call Fahmi? Tanya. Sekejap, Ash try call Fahmi. Kalau dia belum beli stroller, kita belikan dia stroller, okey? Ni Fahmi. Kita tengah call Fahmi. Hello. Yo. Nak tanya, stroller baby dah beli ke? Stroller dah. Oh, dah Tinggal apa je yang belum? Tak kata semua dah. Oh, semua dah beli Ya. Untunglah. Yelah, okey lah, tak apalah. Bye. Okay. Diorang dah beli semua benda dah, guys. So, Aish tak tahu nak beli apa. Rasanya Aish nak beli baju baby sikit kat sini. Ni comel. Comel kan korang? Comel kan? So kita ambil ni satu lah. Ambil apa lagi Oh, ini cekak dia. Kita beli cekak lah kan untuk baby. Comel tak? Comel beli ni Kita ambil ni satu. Tadi Aish ambil ni apa? Untuk gusi baby. Untuk kesihatan gusi baby. Kita ambil ni satu. Okay. Thank you. Okay. Okay, dah. Jom kita pergi next kedai pula. Korang tengok ni, berderet kedai baby. Ada Recaro lah, Chico lah, Felensi lah, Anakku lah. Baby shop pun ada. Jomlah kita pergi tengok kedai Anakku pula. Let's go. Kita ambil raga. Sebelum start shopping, kita pergi tengok barang-barang. Kejap. So kita nak cari barang mandian baby dulu, baru kita cari baju baby, okey? So kita try dulu yang trial punya dulu. Kalau dia suka, nanti suruh mak bapak dia beli pula. Okey. Ni bagus sebab dia dah ada sabun mandi, shampoo, bedak dengan lotion. Lengkap. Kita ambil satu. Okay, lepas tu kita ambil ni baby wipes. Nanti Fahmi nak cuci yak-yak anak dia. Ni. Ambil ni satu. Senang. Saya tahu dia dah beli tapi kita beli je lah lagi supaya orang jimat duit tak payah beli dah bertahun. Stok untuk setahun lah Beli apa Hamper terus. Nak beli hamper ke? Korang sepatut beli hamper terus ke beli kecil-kecil je? Boleh lah beli hamper. Apa kata-kata anda? Patut tak saya ambil ni? Kalau patut, angguk. Patut ni tak payah ambil. Geleng kalau tak payah ambil. Oh ya, geleng. Okey, so ni tak payah ambil. Kita ambil yang ni terus lah. Senang kan? Okey. Baju sekali. Nampak baju pun banyak. Ni baju, ni baju. Ni kasut, ni kepala. Apa? Topi dia. Kasut pun ada lagi. Banyak. Ada lagi baju? Rasa yang ni je lah. Yang ni je lah guys. Sebab saya pun tak nak beli apa dah sebenarnya. Kita beli hamper je terus kat Ellie dengan Fahmi. So kita beli ni lah untuk diorang, okey? Si diorang happy. Sekejap sabar tengok reaksi Ellie dengan Fahmi. So yang ni dia dah set sekali. Ada baju kosong hingga 6 bulan. And 6 bulan sampai 12 bulan pun ada. Lepas dah besar, pakai ni dulu. Sudah besar pakai ni pula. Jimat duit aku. Harap anak Ellie membesar dengan baik dan jadi cikgu. Tak adalah. Jadi jutawan lah. Jadi YouTuber ke. Okay. Thank you. Besar daripada kepala saya. Jom kita ke next destinasi. Kita pergi kedai baby lain pula. Saya nak pergi kedai ni sebenarnya, baby shop ni. Tapi tutup. Saya datang daripada KL ke IOI City Mall ni. Bukannya dekat sejam. Tahu-tahu tutup. Geram. Tak, maksud saya tengok baby shop ni daripada TikTok. Saya tengoklah outlet mana yang besar. Dia kata dekat IOI City Mall. Saya tengok kat TikTok. Saya tengok TikTok video lah. Lepas tu saya pun tak check kat internet, kat Google. Rupanya, bila dah sampai je dekat IOI ni, saya baru check dekat Google. Temporarily close. Close pula. Temporarily close. Dia tutup sementara. Saya pun macam, tak apalah, banyak kedai baby kat sini, kita beli je lah. Inilah hasilnya. Korang, Aish daripada tadi tengok ni. Rasanya kalau Aish tak beli, Aish tak boleh tidur malam ni. Kita belilah satu. Ni dia macam jelly cat tapi bukan jelly cat. Tapi kita beli je lah satu. Sebab kalau saya tak beli, saya akan tak boleh tidur malam weh. Duk terfikir-fikir nanti anak Ellie mesti nak. Macam mana kan? Tengok ni. Dadah. Nyamai tak? Nyamai? Saya beli Beli
Tapi tak tahu nak pilih mana satu. Yang polka dot ni ke yang kosong. Tapi tengok mak dia suka polka dot ke yang ni. Ha. Ni. 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 Tik tak, tik tak, tik tak. Tidurlah. Tidurlah korang. Ni. 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 Ke beli je dua-dua. Tapi kalau beli dua-dua, warna dekat sama. Rasanya kita ambil yang polka dot lah. Sebab nampak comel. Kan? Itu sebenarnya simple je lagi comel. Ni boleh lah Ini comel. Okay, good. Kita ambil ni satu. Okay guys, so sekarang kita dekat depan rumah Elif Fahmi. And kita nak bawa hadiah baby. Dan bagi dekat baby Elif Fahmi. Jom, ikut Aish. Oi, Assalamualaikum. Oh my god, Fahmi tengok Fahmi. Dia dah nampak guys. Dia dah nampak. Tutup mata. Okay, tutup mata. Aduh, Fahmi ni tak surprise dah. Dia dah nampak dah. Fahmi menyorok. Nampak tak? Fahmi nampak Fahmi kat belakang ni. Kantoi. Sabar. Jangan buka mata lagi. Fahmi dah kantoi. Fahmi tak payah dah kantoi dah. Nampak ni baby aku ni dah kenyang. Ambil mic dulu. Tutup mata. Nak pegang dia. Sabarlah. Apa benda ni? Alah, biasalah orang bagi hadiah baby. Tak sentuh plastik je. Apa sih? Hamper hadiah. Hadiah menang. Sumpah, apa? Besar-besar mana Okay, ada buka. baby buka? 1, 2, 3. Bapak banyak keluar. Apa? Ni hamper aku menang main cabutan bertuah. Wah, apa ni main bowling? Baby tidur. Okay, tengok dia. Nah, tak tahu. Uya, Hershey. Kosh. Tak tahu lah saya nak sebut. Dying nature. Ada anak lagi. Dah ada 2 ekor. 3 ekor. Dua Greci mana lah. Greci? 3 lah. Dua lah. Greci. Okey, ada 3 ekor teddy bear. Yes. Comelnya. Pokok dah. Ada lagi lah dalam ni. Mana beli ni? Ha ke buat sendiri? Lambat lagi aku nak buat sendiri lah Kita ada ni. Apa ini? Apa lagi tu? Ini Banyak. Kantoi. Ni umur berapa? Ni kosong 3 bulan kot. 03 pakai terus. Boleh pakai terus lagi. Okay. Apa ni? Ni apa ni? Gosok gigi. Sumpah Bapak lah. random je. Asal ada sampah. Asal? Apa? Tunjuk kat dia ada sampah-sampah apa ni bagi beg sampah-sampah. Mana ada ni. orang sampah? Teruk Stiker lah. je lah. Dah, tak payah bagi hadiah Apa? buat balik lah. Okey, tak ada. Buat balik. Berterabur. Yang ni dia nampak gemes. Wih, aku tak boleh apa-apa pun yang ni dah ada. Yeay. Masuk kat kepala siapa? Kepala aku ke? So ni. Memang Masalah mengada Tak nak. Asal ada ni pula air. apa? Serabut gila. Ya Allah, Yasin. Yasin dalam kereta aku. Itu pergi cuci kereta. Tak tahu ada orang sekali kan. Asal? Kau cuci kereta kau takut ke? Ya Allah. Ada orang nak goda kau kat tempat cuci Ya kereta? Allah. Ni nak kena buka kan? Tengoklah dulu depan dia. Ke depan. Pergi Hershey. Mahal. Mahal ke? Taklah. Aku tak ada ni. Aku ada ni nak beli ni tapi tak kesampai. Oh, tak ada lagi. Tak ada lagi botol air Tak ni ada. kan? Botol air. Botol air lah. Botol air betul aku minum. Dah ada 2 weh botol. Sumpah mengada gila weh. Suka membazir lah dia Tak ni. pernah ada bazir. Tolong Ni apa ni? Aku beli untuk anak kau. Baik Mia Allah. Tak lah ini- macam. Ini mochi. Ya, 2. Lembik tak? Lembik tak? Oh, lembik. Lagi satu. Lembik. Dia sama asal dia bagi 2 tak faham. Kenapa? Memang Oh. 2 kot, 2 set. Wow. Macam dada kau je bentuk. Ya Allah. So ni tak sesuai untuk baby Sesuai lah. Kau kenapa? Mana aku tahu. Sebab dia nanti dia tak keliru. Yeay. Oh, yeay. Cakap, makasih air. Semoga dimurahkan rezeki. Amin. Yeay. Semoga jodoh cepat, kahwin cepat. Amin. Dapat anak cetuk. Amin. Okey, sekarang ni aku nak tengok baby Elira. Okey, boleh tak nak tengok? Betul tak buka? Kalau tak tutup, Tak jangan boleh. post video ni. Tak payah post. Okey. Gilik. Okey, jom kita tengok baby. Okey, pergi tengok. Okey dulu. guys. Jom tengok. Tak payahlah nampak sampah-sampah tu. Gelenyar lah. Okey. Sana. Sampah. Oh, tak payah lah. Mana?
Alah baby tidur. Kau tak payah tengok lagi muka dia. Nah, I Tak show ada. takut macam mana? Fake. Sini. Tadi dah tengok dah. Tadi baby tidur. Tadi tengok baby tidur. Ni first time aku dukung. Best. Happy tak? Oh my god, first time weh dukung. Kenapa saya first time tak pernah pegang baby ke? Baby Tian pun dah First lagi time. pegang. Ini siapa? Ih. Apa benda lah ni? Apa ni tiba ni? Benda lah ni. Gelilah. Dia kena baby lah. Itulah dah ada baby. Ini Abang Ais tau. Abang Ais. Uncle Ini ke? Uncle Ais. Uncle tu Ais je. slay. Uncle Ais. Depan ni, Love. boleh lah culik dia. Colik lah. Culik, bawa pergi beli mainan. Beli box. Nak 10 nak beli beli box. blind box. Siapa follow lagi 10k YouTube. Lagi 10 beli box. Aisyah akan beli. Bibi bangunlah. Dah sebulan Dah sebulan 1 hari. jangan tengok. Tak, kau apa yang serabut sangat nak pegang botol tu? Kau nak minum ke? Lagi bawa balik lah. Boleh Jaga ke? pula. Tim Jom. jaga. Jom ni balik. Okay, bye. Bungkus beg. 1 jam sekali je tidur. 1 jam sekali maksudnya. Ha. Lepas tu Kena bagi langsung susu menyesal lah. ke? 1 jam 2 jam dia kena susu. Bagi So susu aku kau. menyesal ke? Takkan menyesal. Bagi susu kau dulu baru kau menyesal. Kita balik dulu Bye. Jom Bye. jom ni kita balik. Mana boleh keluar? Tak ada keluar. Huh? Bahaya. Baik. Azul Mak Azim. Bagi buku Yasin balik. Nak baca Azul Yasin. Azim. Kat depan ni. Tak nak ke kita campak-campak bunga Lego? Sini tak tahu. Tak nak. Tak ada mood lah. Tak nak kacau. Really? Tak campak-campak dengan adik kau pula. Boleh? Kahwin dengan adik kau lah. Boleh? Kahwin dengan adik kau. Dia nak ke? Itulah tu. Dah tiba. Okey, duduk Stand sini dukung. nak tanya soalan kat parent dia jadi apa? Mak ayah. Kau pun nak jadi macam ni ke? Video si El berpantang. Nak menanya-nanya. Interview. Interview. Sekarang dah buat podcast. Okay, apa soalannya? Okey, soalan pertama. Lah tiba podcast ni. Soalan pertama, so macam mana perasaan dah ada baby sendiri? Grrr. Wow. Dia takut. Betul lah, takkan tu je ke? Macam mana jadi? Macam mana tadi kau? Apa tadi soalan tadi? Soalan. Tak nak lah soalan kedua lah. Biar je lah itu. Skip Soalan lah. kedua apa ni? Kau pun nak tanya-tanya sangat kan? Okay. Lepas tu baru nak fikir. Tak lah, macam korang jadi mak ayah waktu usia muda ni apa? Perasaan dan cabaran. Oh, jauh. Cabaran dia kena bangun setiap 2 jam. Setiap Tidur 2 2 jam, bangun 2 jam, jom bangun. Ya. Dah, habis jawab. Itulah cabaran dia. Nak kena hadap. Lepas tu kena sentiasakan dia selesa baru dia boleh tidur. Kalau dia tak selesa, dia akan Macam ini. Ke? Kami, kenapa macam ni? Ha? Jawab tu macam tengah jawab soalan ni. Soalan matematik yang susah. Jawab kena serius. Betul kalau kau punya jawapan apa? Nah, Aku kena jawab macam macam ni. Okey, cepat jawab. lagi tak ada jawapan aku jadi lagi bela. Ya ampun. Kau suka dekat masa kau. Gelanya. Aku yang pegang-pegang ya guys. Apa sotong ni yang melampau? Sotong. Janganlah, aku nak jadi ayah tau. Burger. Burger, sotong. So ni anak angkat aku So nanti Takut. kalau kita nak pergi travel, Ais jaga. Boleh? Boleh. Dia tahu dah jaga kat siapa. Lepas tu kita buat apa kat sana? Ha? Lagi seorang? Pergi honeymoon lah korang. Tak nak. Dah cukup lah, cukup. Cukup satu. Cukup lah satu. 2. Oh. Tak nak. Apa? Siapa nak? Putih weh. Cerah. Baby. Oh. Apa korang ni? So nanti baby dah besar dia jadi apa? Jadi apa? Jadi apa pula? Ya. Jadi Transformers. Betul-betul lah dia jadi apa? Baby jadi apa? Bila dah besar. Tak. Korang kan sebagai mak ayah. Nanti nak dia... Weh, lama tak jumpa dia orang. Dah jadi awkward dah. Susah nak jumpa dia orang. Diorang pula duduk hujung dunia sekarang. So, bila baby dah besar, baby jadi apa? Jadi ikan. Jadi kan so, macam apa? Apa? Jom ikut aku Dia balik. jawab. Mana ada jadi Jom apa-apa? kat rumah Tak tahu. banyak blind box. Tak tahulah dia nak jadi apa. Nanti dia besar tahulah dia nak jadi apa. Dia nak susuai. Lagi. Tak ada cepat susu bagi. sayang. Tak ada susu sayang. Tengok dia panggil sayang. Gedik.
Ella dah tengok konten Aim. Dia Apa? berambut banyak-banyak. Okey. Tengok kamera. Okey. So ini suami dari masa depan. Amin. Esok kita kahwin lah. Oi, Boleh esok kahwin. promise. Takut. Takutlah pula. Esok kita pergi date jom. Dek, Kita pergi beli blind box. blind box. Ha. Suka blind box ke? Suka tak? Suka blind box ke suka? Aku rasa macam nak buka tudung. Tengok, dah blushing dah murah. Murah dah. Merah dah muka aku Merah dah muka. Ni kenapa ni? Asal dua-dua mengedik pula ni. Fahmi tolong. Esok kahwin dengan adik kau boleh? Boleh? Oh. Betul eh? Lepas tu kau tinggalkan aku kau. Apa kau ni? Kau dah kahwin tau. Okay guys, itu saja konten kita hari ni. Kita dah bagi dah barang baby. Korang happy tak? Happy. Fahmi tengok Eli. Kenapa? Satu sikit tak boleh? Eh, Side eye. Tenang, aku tak nak kau. Aku dah adik kau. What the hell? So kalau korang tengok Ash buat konten dengan adik Eli, nak ke? Nak buat konten apa kita? Takut. Korang boleh komen kat bawah ni korang setuju ke tak? Rindu air. Kalau setuju, jangan lupa stay kat Mr. Lamis. Bye-bye. Okay guys, so kalau korang suka tengok video ni, jangan lupa like, subscribe and turn on button notification korang. And jumpa korang next video. Bye-bye.